Hai semua, welcome back to my channel. Hari ni saya first time buat video main game Obby Escape. Escape Obby iaitu Escape ni lah. So, jom kita main. Let's go. Aku main satu perawi. Okay, kita cari. Tak, senang cheese rasanya ya. Dia kejar aku tu guys. Macam mana aku lupa ambil dia. Sabar. Okay, dah pergi kan. Lari. Tak apa, kita dapat satu cheese. Okay. Ini dah makan kita lah guys. Fokus dulu. Lawan akan mati. Okay. Semua tak ketangkap. Ini ke mana tu? Aku tak lupa. Jangan. Tunggu dulu tu baru. Kita ambil. Sikit lah. Tu apa weh? Ada cheese ke? Okey, ada. Okey, 5/9. Okey, boleh lah. Kita pergi mana ni? Oh my god, tak jalan. Okey. Korang tahu tak ni password dia apa? Ni. Sini kot. Sebab dulu aku pernah main. Seram tu. Wow, tu guys. Wah, ada kunci merah. Ambil kunci merah dulu. Oh, ada juga lainnya. Mana? Mana pintu merah tu? Aku nak cari dia. Pintu merah. Kita kena cari pintu merah. Hanya. Oh, okey. Lepas tu kita kena apa? Kita dapat hijau betul balik. Okey, Obby tu. Allah. Betul eh. Alhamdulillah. Petis. Lepas tu kita pergi kat sini. Okey, maksudnya kita kena pergi tempat apa tu? Tempat hijau tu balik. Kita ni kena ingat map dia weh. Ingat kena. Tu ingat dia punya map peta game ni. Okay. Oh. Macam mana ni? Oh, kita kena ikut talinya. Cepat. Okay. Ni ke situ, okey. Okey, maksudnya pusing belakang lah. Wait. Masa berjalan, okey. Kalau kita tak boleh, kita ke sini. Okey. Oh, dapat. Sekejap, door dia kat mana? Aku lupa. Apa yang lagi tu? Ni lah, okey. Bismillah, akhirnya kita menang juga guys. Wihii! This is the end. Okay, inilah penamat dia. Tengok apa ending dia macam mana. You complete the game.
Now you can escape. Escape lagi. Oh, keluar. Okay. Apa yang jadi weh? Oh sana. Aku takut weh. Macam ya weh. Ya Allah. Oh, kita ada ni. You have opened a new chapter. Okay, dia ada banyak chapter. Ni chapter. Oklah guys, sampai situ sahaja. Rika yang dah nonton. BYE.